Setakat ni tak ada lagi. Tak ada panggilan apa-apa. Tapi kalau dipanggil, saya sedia. Okay, Azim, mungkin boleh share sikit apa yang Azim buat hari ni di Stadium Titi Wangsa? Hari ini kita di Stadium Titi Wangsa untuk press conference T5 All Star pada 24 hari bulan 4. Dari segi persiapannya macam mana? Untuk sekarang saya masih lagi recovery daripada fight yang sebelum ni. So sekarang ni kita build kita punya base dulu. Sementara tunggu kita punya fight. Bagi saya untuk tahun ni 2025 pemula saya, main event saya adalah T-Fight ni pada bulan 4. So saya build saya punya endurance daripada sekarang. And then saya akan start training camp lah. Azim, penutup 2025 mungkin kurang baik. So macam mana Azim rasa nak buat untuk memastikan penutup 2026 lebih baik? Sebenarnya untuk fight hari yang lepas di Fury Championship, Fury Redemption 2025, fight dengan orang yang lebih pengalaman itu adalah satu peluang yang besar untuk saya sebenarnya. So bagi saya itu adalah satu titik semangat untuk saya terus maju pada tahun ni. So saya akan buat yang lebih baik pada 2026. I will do my best. Saya akan prove yang saya memang layak. Azim ada kerja hakiki lain kan? Kan? So macam mana Azim membahagikan masa nak main Muay Thai dengan kerja hakiki? It's a big challenge sebenarnya. Masa memang singkat. Tak banyak masa sebenarnya. Saya gunakan masa yang ada. Contohnya kalau saya balik petang, saya gunakan selepas maghrib sampai isyak untuk saya training. Fokus pada teknik dan juga kalau boleh sebelum saya pergi kerja, saya fokus pada endurance lah, macam jogging apa semua tu. And then tu je lah, saya curi-curi masa je lah orang kata. Azim pemilik belt WMC kan? Betul. So macam dah 2 kali mempertahankan belt WMC? Belum, WMC baru sekali. Oh, baru sekali. Jadi untuk lepas ni sejauh mana lagi Azim rasa Azim mampu untuk pertahankan belt WMC? Untuk tahun 2026 ni ada beberapa contender. So I will do my best untuk pertahankan sebab WMC saya punya belt yang paling besar lah sekarang ni. So itu satu tanggungjawab yang besar untuk saya mempertahankan tali pinggang tu lah. Untuk sasarannya tahun ni macam mana? Sasaran tahun ni saya mengharapkan lebih banyak international fight sebab saya kekurangan international bout sebenarnya. So saya memerlukan pendedahan yang lebih banyak. Sasaran saya untuk tahun depan 2027, insya-Allah kalau ada rezeki saya nak cuba untuk ke Sukan C. Tadi Azim cakap kekurangan fight di luar. Daripada Azim sendiri, apa yang Azim rasa Azim boleh buat untuk dapatkan fight daripada luar? First kali sekarang saya ada tali pinggang WMC tu. So saya rasa daripada pertandingan WMC tu untuk mempertahankan tali pinggang tu saya dapat tunjulkan diri saya yang sebenar. So daripada situlah saya cuba untuk tunjulkan kebolehan saya. Azim, kalau kita tengok dekat social media, nama Azim ada juga disebut-sebut di salah satu event di luar, di Indonesia. Mungkin Tuan Badan ada tak dapat offer ke mungkin? Setakat ni tak ada lagi. Tak ada panggilan apa-apa. Tapi kalau dipanggil, saya sedia. Main dalam kategori berapa tu? 50. Ada target nak berlawan dengan sesiapa ke? Untuk sekarang tak ada lah. Tak ada. Okey, harapannya untuk 24 April nanti? Saya harapkan fight ni kali ni saya bagi yang terbaik. Saya dapat more better lah daripada fight yang sebelum ni. Fight sebelum ni okey, cumanya untuk kali ni saya nak bagi lebih fire lah. Lebih fire.
Alright, okay. Terima kasih.